Trip kali ni kita akan pergi ke negeri yang terletak 448 km dari Temerloh yang dipanggil sebagai negeri Cik Siti Wan Kembang atau dikenali sebagai negeri Kelantan. Tujuan utama kami ke sana adalah untuk pergi ke majlis perkahwinan adik Abang di Kampung Surau Kota. Trip kali ni agak puas hati sebab kami dapat singgah kat banyak tempat. Contohnya, kita orang pergi dekat Air Lanas, Tanah Merah, Lakota. Lepas tu, kita orang dapat tengok view sunrise kat Sawah Padi, singgah kat Pantai Irama, dan time balik tu, kita orang sempat berhenti rehat dekat R&R Perasing yang tak banyak orang pergi sebab kedudukan dia yang agak jauh ke dalam. So, jom kita explore. Okey, sekarang pukul 9.57. Kami akan bertolak ke Bachok Kelantan. Kalau tengok dalam Waze, masa perjalanan mungkin dalam 5 jam 4 minit macam tu, kalau tak jam lah. Sekarang ada yang tengah siap-siap, ada yang tengah makan breakfast. Kita orang masak untuk makan tengah hari. Kita orang buat bekal. Ada sambal petai, ayam sos tiram, ada macam-macam lah. Jadi kita nak pergi mana? Nak pergi Kelantan. Kelantan. Disebabkan kali ni kami pergi ke Kelantan selama 5 hari 4 malam, jadi penuh bonek dengan barang-barang. Semoga selamat sampai kan? Ara nak ingat siapa? Nak ingat siapa? Nak ingat Ayah. Selamat Misu. Nagara. Kami bertolak dari rumah pada jam 10.53 pagi dan terus menghala ke highway. Walaupun sekarang sedang cuti tahun baru Cina, tapi jalan menghala ke highway tu tak jam pun walaupun banyak kereta. Maybe sebab cuti sekolah pun dah lama start. Okay, sekarang dah pukul 12.22. 170 km lagi nak exit Kuala Terengganu. Pelik sikit sebab kita orang tak berhenti langsung dari tadi. Itulah mana R&R nak pergi makan tengah hari. Bila nak masuk ke Terengganu tu, barulah ada hujan renyai sikit-sikit. Tu pun sekejap je. Finally, setelah 2 jam lebih macam tu, barulah kita orang decide nak berhenti dekat R&R. Sekarang kita dekat R&R Kijal. Masih okey ke anda? Okay je, cuma abang tanya juga nak pergi makan kat mana? Abang Dekat Parker lah kan? Setelah 1 jam lebih, baru kita orang sampai ke R&R Parker. As expected, memang ramai orang kat sini. R&R Parker ni agak lengkap dengan tempat makan, surau, stesen minyak. So no wonder orang ramai berhenti kat sini sebelum exit tol Kuala Terengganu. Kat sini macam berangin-berangin, macam nak hujan. Okay, sekarang kita orang dah siap makan dah dekat R&R Parker. Kita orang akan berhenti solat juga dekat sini. Tengoklah kat mana lagi perhentian seterusnya. Kita berada di kawasan Setiu Terengganu dan mungkin separuh perjalanan lagi untuk nak sampai ke destinasi Rumah Alor. Okey. Update Abah dan semua satu kereta tu sesat Diorang terlepas pang masuk yang Sawah Padi tadi. Semoga sampailah, tapi kita akan berpecah lah lain-lain jalan. Beberapa minit selepas tu, kami pun sampai di Bachok Kelantan pada pukul 5.52 petang. Diorang tu nak pergi pantai sekejap. Kita tengoklah. Pantai Irama ni merupakan salah satu pantai tarikan pelancong terutamanya pada musim cuti sekolah sekarang. Kat sini pun ada banyak makanan dijual kat gerai-gerai kecil macam ni. Kita orang memang tak dapat nak stay lama kat situ sebab masing-masing penat dan nak balik ke rumah Long dulu. Okey. Sekarang jam pukul dekat pukul 7 baru sampai ke lokasi Rumah Alor. Apa-apa pun kita akan jumpa lah di besok. Kenduri di Pasir Mas. Bye-bye. Apa tak ingin? Alumni. Rumah kami. Boleh rasa dia mak? Ni sebab adalah. apa? Nak tahu.